Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang-Sembang Siswa dari Siswa untuk Siswa. Hai, nama saya Nur Alia. Hai, nama saya Alisa. And we are your podcaster for today's episode. So, hari ni kita orang nak bawakan topik seram untuk korang. Dan Alia mulakan dengan satu cerita. Ke Alisa nak baca cerita? Boleh je saya baca dulu. Saya baca dulu lah. Okay. So, kita baca kita punya podcast cerita hantu. Okay, yang pertama cerita ni. Okay. Cerita ni tak berapa seram sangat lah. Tapi nak cerita juga sebab low-key it might be entertainment. Okay, masa 2024, my martial art team pergi camping kat Gunung Angsi. Martial art? Team dia? Ya. Macam silat lah macam tu? Yes, silat tu kan macam tu lah, martial art. Okay, dia tak sebut lah. For your information, ramai kata memang kawasan tu sangat keras lah. Masa kita orang arrive pun, orang kat campsite kata jangan ambil gambar kat sungai, nanti boleh trigger the anomaly. Anomali Anomali apakah itu? So, the next day, we went to naik gunung with a pro hiker. Memang before naik tu, disuruh zikir banyak-banyak and baca ayat kursi dan doa bagailah. Maksudnya time tengah naik, Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan, but for me kan, before this adalah macam masuk hutan juga hiking untuk macam camp-camp macam PRS ni lah. Before kita orang masuk tu pun kita orang kena baca banyak doa tau. Sebab masa tu kita orang masuk hutan untuk macam naik gunung. Naik gunung tapi gunung tu pendek je, tak banyak pun. Naik lepas tu turun macam tu je. Dekat Jugra ke bukan? Bukan, ni masa tu ada camp untuk sekolah menengah lah. Pimpinan. Okay. Lepas tu dia kata kat sini kita orang naik bukit tu 4 jam. We stop to swim in the sungai at gunung tu. Gunung dekat Gunung Ansing lah, sungai dia. Oh, sungai lah. So it's okay, we can swim, just no picture. Itulah apa yang di-assume kan. Okay. So this is where the seram start. I tengah mandi dalam sungai tu dan kawan I panggil. Dia cakap nak tunjuk something, but dia tak panggil I cara dia. Maksudnya maybe macam dia tak panggil tu macam Weh, sini lah. Dia macam, so biasanya dia panggil, oi Alisa. Tiba-tiba dia panggil dia panggil macam mana? Tiba-tiba dia panggil nama penuh kau, Nur Alisa. Habis. Tak, rasanya macam ni kot. Macam apa orang kata, dia panggil tu dengan cara bukan yang dia kenal kawan dia. Faham tak? So macam Alia jenis macam Weh Alisa, tapi itu dia macam Hai Alisa, macam tu. Faham tak? Kenapa dia hai pula? Macam tu. Lepas tu, so dia start rasa yang tu bukan kawan dia ke? Rasanya. Tapi maybe masa tu dia just assume juga. Dia panggil nama sebenar. Which my team will never call me. But I thought maybe it's very exciting kot, benda dia nak tunjuk tu. Suddenly ada orang grab my shoulder. And bila I pusing, it was my friend yang panggil tu. Wah. I jadi terkejut. Dia nampak kawan dia. Okay, kawan dia yang panggil. Tapi kawan panggil tu cara lain. And then dia still rasa tu kawan dia lah. Dia tak berniat buruk lah masa tu. Jadi tiba-tiba kawan dia pegang. Lepas tu macam belakang pusing tengok muka kawan dia. Bahaya. Macam mana? Tak banyak senak perut aku. Takut. Okay. Suddenly kita ni it was my friend yang panggil I tadi. I jadi terkejut. Then I tengok balik anomali yang menyamar jadi kawan I tu hilang. And dia dah hilang. Dia hilang. Astagfirullahaladzim, dia hilang. I was still kat sungai kan? Kat sungai. Maybe kat batu-batu kot. Main tengah-tengah sungai. Ada satu batu besar, lepas tu duduk atas tu. Dia panggil kau. Creepy. I was still in shock and I istighfar banyak-banyak and try to calm down sebab tak nak takutkan others juga.
Okay, lepas tu ni dia kata pula, now kita orang nak turun for another 4 hours. Oh, dia naik 4 hours, nak turun juga 4 hours. Dah legit. Here is where I kena kacau teruk. Masa I tengah turun, I keep hearing voices calling my name. And bunyinya macam nenek orang. Nenek siapa pula tu? Oh, okay. Dah pirang hutan kan? Bunyi macam ada orang-orang memukul macam tu. Oh ya, dalam hutan. And I keep ignoring sebab tak nak layan, but the voice keep calling my name and gelak in a creepy way. Iya, sebenarnya. Alia. Kenapa aku buat Okay. Dalam masih dalam hutan yang sama kan? Okay, next. I was so terganggu sampai I almost terjatuh masa nak turun. I know ni semua mainan jin, but sumpah terganggu with the voices. Like if that was me, I would be like that jugalah. Tapi dia tak boleh turun. Dia tak boleh tahu. So dia takutkan member dia macam tu. Berani dia tak boleh turun langsung. Even yang dekat sungai tu kan? Dia lah kat sungai ni. Tak, even dekat sungai pun dia tak boleh turun kan kes tu. So dia just maybe dia tak nak macam bagi orang panik tu. Siapa sih? Untuk awak yang bercerita ni, stay strong tu. Ya tu. Okay. Kalau still kena kacau, bawa lah berubat. Tapi kan dia tak langgar syarat dia tak ada tu. langgar pun tengoknya. Tapi benda tu yang nak kacau dia. Okay, tak apa, kita keep going. Mungkin sebab dia asyik fikir. Maybe So, dia ada macam selalu fikir. Biasanya dia tu kan boleh baca-baca juga kan. Okay, kita keep going Masa balik campsite, tak habis lagi? belum. Oh my god. Okay. We were eating barbecue. Then I saw my friends walking alone kat tengah-tengah alam in the dark, which made I risau sebab kenapa dia tiba-tiba gerak sendiri tanpa kebenaran coach. Then I realised nobody even tegur her macam dia tak ada kat situ. Okay, tak apa, kita teruskan dulu. Okay. Kita nak komen. Tak apa. The figure slowly pusing. Tengok I, then I just ignore it. And I was right. That was not my friend. My friend tengah seronok makan with others. Again, I pusing balik dekat dia, tak ada pun kat situ. Sekejap, dia campsite. So means dia duduk dalam ramai-ramai lah kan? Diorang tu Kenapa BBQ. dia masih tak bercerita pasal tu? Ya. Dia dah nampak kan? Dia macam, kenapa dia tak dia terasa ke? Elisa, kenapa dia seorang? Tak terasa. Kalau kau buat macam tu If that was me, maybe I would consider something yang macam nak bagi tahu tapi sabar dulu kot. Maybe macam bilik dulu. Tak nak bagi orang takut lah. Kan kita biar takut seorang dulu. Macam mana siap muka dia? Allah, tak nak tahu. Okay. So kita sambung Malam tu we tidur awal atas arahan orang sana sebab after pukul 9 memang waktu anomali and become more keras. But I tak boleh tidur and I heard my name kena panggil lagi, but in a sweet voice. Again, it was my real name. My team will never call me that by my name. Full name lah. Ataupun maybe kan nama macam tu lah. Macam orang panggil you Lia, and then suddenly ada panggil Alia. So dekat dalam team known as contoh Alia, tapi kat luar orang panggil Naful. Takutnya. Okay. Macam ni dia boleh tahu mesti. Okay. Tak sebab benda tu dia memang tahu nak kata macam mana, tapi dia boleh tahu kan. Allah Okay, sama But I tak boleh tidur and I heard my name kena panggil. Okay, ni again it was my real name. Okay, I pejam mata ketat-ketat and baca ayat kursi, and the voice slowly faded away. Next day. Okay, ni dah next day. Okay. Masa nak balik sana, tanya jujur siapa ada ambil gambar kat sungai tu. Ada yang angkat tangan. Dia coach tanya. Atau coach maybe ada member-member dia tanya kot. So ada yang angkat tangan.
And turns out, disebabkan tu, not just me, but ramai kena. Kacau sebab that made the anomaly mad. Bunian pun ada. So means Not just jin. Maybe jin, bunian pun jin. Tapi dia dah satu kampung lah marah. ya. Tapi kan, So kita kacau kau kampung bayangkan ni. satu sebabkan seorang ambil gambar, semua orang like satu team marah Ya, tu masalah. Macam maksudnya everyone nampak something tapi masing-masing diamkan dan masing-masing okay. plot twist lah ni kiranya. Kira bukan dia sahaja. Bukan dia sahaja. We all apologize and went home safely. I'm just glad hantu-hantu tu tak kacau Aida. So kiranya Alhamdulillah lah tak sampai ikut balik rumah. Ni sebab mungkin bukan dia kot. So bukan dia yang langgar peraturan tu. So benda tu tak adalah marah sangat. Dia just marah sebab dia berada dengan budak yang buat salah tu. Okay, ni cerita lain pula. Ada boleh cerita. Lain. Okay, cerita dia kata kat sini, okay, pendek je ceritanya, tapi waktu tu pukul 3 ke 4 pagi. As far as I can remember, semua tengah tidur including me. Oi, apa jap? Main tidur-tidur ni dia seram sikit, sabar. Okay, katil tepi dinding. So I tidur menghadap dinding. Even katil tu katil single. Seorang baring pun still ada ruang for a person to fit in. So means katil tu macam super single lah, kan? And sekejap. Waktu I tidur, tiba-tiba terjaga and my whole body cannot move. Macam sleep paralyzed, tapi dia tak ada rasa kena tindih. Okay. I boleh rasa macam ada someone baring dekat belakang I, tapi I tak nampak sebab I tak nampak sebab menghadap dinding. So dia kata dia tidur menghadap dinding. So bila terjaga pun dia menghadap dinding. Tapi dia rasa ada orang kat belakang dia. I can feel the warmth from my back sebab sepatutnya sejuk dari kipas tu rasa sekata. Tapi my back je yang rasa suam. Then I takut. I try baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Tapi time I baca Al-Fatihah tu, ayat I baca lancar tapi berterabur. Kejap 5 ayat, kejap 7 ayat. Wih, dia dah takut sangat ni. Okay. After a few attempts, tiba-tiba ada satu bisikan dekat kiri I. Okay, dia baca surah An-Nas dari awal sampai habis. And I was like, what? Islam rupanya. Okay, ni ikut solat sekali ni. Tajuknya. Kau bayangkan kau tengah solat tiba-tiba berjamaah. Ya weh. Okay. Tapi tak apa lah. Jadi dia tidur. And maybe dia stress kot tengok I struggle baca. Tak apa-apa. So dia bacakan tu I. Anyways, after dia baca tu, I boleh gerak dah. Nervous sikit sebab tu first experience kena kacau. And I search pasal surah An-Nas. So rupanya surah ni menceritakan kisah perjanjian jin dan manusia. So aku tak tahulah sebenarnya apa yang aku janjikan dengan dia. So dia pun tak tahu dia janji apa dengan benda tu. Tapi tak dia kena kacau dengan bulu rumah aku sah. Kata kita super single. Super single? Kata kita kat sini super single kat sis. So baca-bacalah doa Al-Mulk. Baca jangan lupa. Basuh kaki. Ambil uduk Betul. Before sleep. Okay. Tak boleh buka. Boleh? Untuk next. Okay. Untuk next pula, yang ketiga. Okay. Cerita ni basically bukan spesifik pasal hantu, tapi pasal sihir. Okay, that's quite interesting. Yang saya dan keluarga pernah lalui sendiri. Okay, cerita ni yang melaluinya. Cerita ni saya yang melaluinya. Dia macam ni. Waktu tu dalam jam 7 malam maghrib, saya dalam bilik saya. Cuma biasalah, baring scroll TikTok dulu. Time saya tengah baring kat katil, tiba-tiba ada seekor lalat terbang kat saya.
Dah. Yeah, that was me. I was macam Susan dari aku berbusuk kot tu. Okay. Dia macam menggerungi saya lah macam tu. Lepas tu saya buat tak tahu je sebab lalat je kan. Ya. Teko je lah kan. Tapi sumpah disturbing gila waktu lalat tu asyik pusing-pusing kat muka and badan saya. Okay. Then lepas isyak dalam jam 11 gitu, saya baru cuci muka and gosok gigi. Waktu tu dia baru lepas cuci muka dan gosok gigi. Saya time tu tengah buat rutin malam macam biasa, pakai skincare kan sebelum tidur. Waktu time saya pakai skincare tu, lalat datang balik duduk ke rumah saya lagi. Lepas tu saya geram lah kan. And saya try untuk tangkap lalat tu. Banyak jugalah attempts untuk tangkap tu. Last saya spray lalat tu guna Rizal, dan baru lalat tu mati. Dan saya nak buang lalat tu. Saya ambil tisu, sapu tisu dengan minyak kasturi hitam sebelum pegang lalat tu. Means saya tak directly lah pegang lalat tu. Lepas tu saya buang lalat tu kat tong sampah luar rumah. Sebab family saya memang ada experience sihir and gangguan saka macam tu. So saya memang sentiasa suspicious pasal benda-benda halus macam ni. Dan saya nak buang lalat tu. Saya ambil tisu, sapu tisu dengan minyak kasturi hitam sebelum pegang lalat tu. Means saya tak directly lah pegang lalat tu. Lepas tu saya buang lalat tu kat tong sampah luar rumah. Sebab family saya memang ada experience sihir and gangguan saka macam tu. So saya memang sentiasa suspicious pasal benda-benda halus macam ni. So maksudnya even lalat pun dia lalat pun dia ambil langkah jaga-jaga untuk ambil benda tu. Letak minyak dulu. You tahu tak apa yang biasanya orang hantar-hantar ni kan, tak apa biasanya dia hantar apa. Mostly kan kalau rumah tu dia macam memang tak pernah ada lipan ke apa. Lepas tu kita ada lipan besar, lipan baru yang besar tu dia pernah beneran. Dia macam besar. Lepas tu dia melekat kat dinding. Dia bukan satu, ada 3 Yang punya experience sendiri lah. Dekat rumah tu macam. Tapi nanti kita sambung yang tu. Okay. Sabar. Kita teruskan cerita dulu. Tapi dia bagus lah. Dia macam dia dah alert. Dia alert. So dia berlangkah jaga-jaga tu. Bagus. After saya buang lalat tu, saya masuk bilik nak tidur lah kan. Tangan saya dari bau sampai ke jari lenguh gila. Tangan kanan je. Tangan yang bekas saya pegang untuk buang lalat tu tadi. Lepas tu saya rasa macam dah tak sedap hati. And saya memang ada rasa yang tu bukan lalat pun sebenarnya. Dan saya tak selesa nak tidur sebab tangan sakit lenguh kan. Lepas tu saya sapu minyak kasturi tu kat tangan saya. Bestil rasa lenguh tu. Okay, kita sambung. Tapi tangan sebelah lah. Belakang ni. Esoknya saya beritahu mak saya pasal lalat tu kan. Dan mak saya macam tertanya-tanya. Lepas tu mak saya terus check ustaz yang pernah tolong kami sekeluarga. Lepas tu pergi berubat. And perawat tu kata tu bukan lalat. Kira apa yang dia rasakan tu betul lah. Betul lah. Dia punya intuition tu betul. Itu benda yang orang macam bomoh guna untuk hantar sihir atau memerhatikan mangsa. Tapi perawat tu cakap kes lalat saya ni lain. Sekiranya dia bukan nak hantar sihir. So dia nak hantar nak santuk perempuan dulu ke? Perempuan kan? Ke dia tak sebut? Tak sebut. Kita sama dulu. Bomoh tu gunakan lalat untuk test kekuatan ilmu sihir dia. Main test pula. Means rumah random. Macam tu boleh jadi. Tak. Okay. Jap kita baca dulu. Means sebab rumah saya ada pagar. Dan kalau lalat bomoh tu berjaya tembus pagar tu, ilmu dia kuatlah macam tu. But perawat tu kata kalau lalat tu mati, maksudnya ilmu dia tak sekuat seperti tahap yang dia nak. So cerita dia kat sini, rumah saya dipergunakan orang-orang yang ada ilmu untuk test tahap kekuatan ilmu dia. In just one tu je lah.
Macam lepas tu dia kata ni, ini just one of the mystical punya story that happens to me and my family. Just nak tahu panjang lagi, panggillah saya guest at podcast Serang. Dia sebut nama kan? Tak, penat lah nak type katanya. Banyak nak type lah. Alamak. Tapi kan, let me tell you lah. Okay. Ada cerita kan? Okay. Cerita ni daripada polis sendiri. Sam ni a few months ago. Macam tak 2 dengar? bulan atau 1 bulan macam tu. Okay. Waktu tu my friends dia dah macam sakit perut. Dia sakit perut gila and sakit perut sangat-sangat. Dia macam You friends lah, bukan my you friends. Okay. Kita just mention my friends je lah. Okay. I cannot mention name. He doesn't allow me to lah. It's okay. Already Tapi dia dah bagi keizinan untuk dah. bercerita. Okay. Then Okay. I ask her, kenapa kau sakit perut ni? Kau nak berak ke? Macam, sebab saja buat lawak buruk-buruk kan. And then dia pergi berak. Okay, dia pergi berak. Semua tak keluar, tak jalan, tak lancar. Still sakit perut. Tapi dia kata sakit perut tu pelik. Sakit perut tu macam sakit perut ada kena belah. Sebab dia tu sakit. Dia pernah banyak sakit. And dia pernah operation. So dia kata sakit tu sama macam dia sakit kena belah. Okay. Then I ask her, macam ni, kau ni kenapa pula macam ni? Betul lah. So I just macam ambil sosok je, macam buat tahu tak tahu je. Sebab maybe just memang dia sakit kat dalam. Sebab dia kan berpenyakit, pernah sakit kan. Sekarang dia pun logik je lah untuk dia tiba-tiba rasa sakit balik. Tapi dia kata tak logik. Dia macam tak peluang kau ni, saya je kau macam tu. And then this is where the story begins. Okay. Waktu tu malam, dah lupa hari apa, tapi malam waktu tu awal lagi pukul 10. Tidak awal. Tidur dah awal pukul 10, tidur. Tiba-tiba tak boleh tidur. Sekejap, wing mana ni? Sabar, nak tahu wing mana. Sawit. Sawit. Okay. Tidur. Memang tak boleh tidur waktu tu. Tidur bangun. Kenapa ni tidur bangun pukul 1. Tidur bangun pukul 2 pula. Rasa macam dah pelik. Aku rasa macam nak pergi tandas. Tapi awak lah. I rasa nak pergi tandas, tapi I tak boleh bergerak pergi ke tandas. I feel like my gut say jangan bangun. If I bangun, something happens to me. Okay. And I was like, naik belum ke situ. And sumpah serang je. Macam okay. And then I terbangun lah. Tidur je. Terpaksa diri untuk tidur. Lepas tu macam tengok sekeliling. Tengok atas kaki. Tengok penjuru. Ada paku ke ni? Takut lah. Kita kan legat kata macam tu. Macam pelik. Apa yang jadi? Apa yang ada ni? Pintunya dekat je. Sebab I duduk katil B. Katil B macam tepi dalam ni. So macam tak adalah macam menghalang sangat nak keluar tu kan. Tak lah macam sangat macam katil dekat tingkap tu. Duduk je kat situ. Cakap asal tak boleh bangun. So pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri. Kadang-kadang bagi pound tak duduk kepala je pound. Ni tak boleh tidur. Tapi still boleh bergerak lah kan. Still boleh bergerak. Sampailah pukul 5 baru bangun. Okay, dah bangun bagus. Dia bawah. Tersebut Sensei namanya. Sensei kau boleh tidur tak semalam? So dia tengah sakit perut, muka dia dah lain. Dia bukan macam muka kawan biasa lah. Bukan muka biasa. Muka dia macam muka dulu. Jadi muka dia macam nampak muka dia bukan nampak penat ke apa. Nampak tu nampak lain. Sangat-sangat lain. Sangat lain. Okay. And then tapi dalam bilik lah dalam bilik tanya tu tanya, kau okey tak? Kau tak boleh tidur ke semalam? My kawan tanya lah. Dan I kata tak boleh. Kau boleh tidur tak semalam? Kau okey tak? Aku nak pergi tanda, tapi kata macam tak boleh pergi tanda. Tak tahu kenapa. Dia katil sebelah? Dia katil belah sana. Belah sana. EF lah. EF. Okay. So dia kata semalam aku kena kacau. Okay. Dia kena kacau benda tu. Benda tu duduk dekat depan loker. Ni katil, kerusi, depan katil loker besar gila, tinggi nak mampus, warna hitam. Okay, sekejap. Kita macam pernah dengar. Okay, tak apa, teruskan. Tapi dalam dom kan? Dalam dom. Okay, waktu tu dia kata dia kena kacau. And then dia call parent dia. Dia bagi tahu kena kacau. Malam juga. Waktu tu tapi awak tak dengar? Saya
I tak I cannot hear anything. I just feel it. Rasa faham, kat faham. kita macam tu. Lepas tu waktu bangun tu kita just zung-zung. Dia kata macam okay tak apa, dia aku makan Panadol dulu. Makan sensor nama dia. Tulisan sensor. Bukan sensor. Makan dulu, kau minum dulu apa-apa. Kau just rehat dulu. And then dia kata kat sini sekejap ada orang call. Ada orang call. Ambil. Ada orang call. Tahu lah. Okay. Sambung. Okay, lepas tu lepas tu waktu tu kita orang just macam fikir macam kita kacau je lah kan. Padahal waktu ni waktu dia call bapak dia terasa, dia kata bapak dia pun kena benda yang sama. Tapi The whole family ke bapak? the whole family. Mak dia tengah mengamuk dekat kampung. Yang mengamuk kena kacau benda tu. Sebab mak dia pada dia ada Kacau. histori pasal benda-benda macam ni lah. Dan rupanya ada orang hantar. And benda yang duduk depan katil dia tu bukan benda yang kena hantar. Itu memang benda yang duduk dekat bilik tu. Duduk kat kawasan tu. Bilik 9. Bukan. Duduk benda tu duduk dekat memang duduk area situ. Siapa And nampak-nampak bukan lah. benda tu yang kacau dia. Ada orang sirik at the same time benda tu. Just muncul je. Dia just muncul sebab tiba-tiba ada orang. So my friends anggap macam aku sakit perut dia sebab malam tak boleh tidur sebab dia sakit perut terbelah tu sakit gila. Dan dia kata dia ingat benda tu yang kacau dia nampak. Wow, I was like wow, Takut patutlah tak boleh tidur. Nak pergi kat tempat sebenarnya I nak bangun nak pergi kat tempat dia and nak pergi tandas. Tak boleh. Tak betul. Memang tak boleh. Tak tahu kenapa. Lepas tu dia cerita yang ada orang hantar tu di Bali berubat datang sini. Muka dia baru nampak sengkau, baru Dia nampak balik macam lah. dia. And dia cerita dia sebenarnya ada macam penunggu ataupun penunggu macam ada guardian macam tu. Saka. Dia bukan saka tu. Dia saka yang bukan saka. Dia bukan turun-temurun tapi macam benda tu pendamping. Pendamping tu memang daripada lahir. Dia lahir dah ada. Benda tu dia dah tua. Sebelum dia tu diturunkan daripada nenek dia. Nenek dia dah meninggal. Yang dia dapat tu yang tu dah beranak sulung. Dah nak sulung. Biasanya anak sulung nak bongsu yang kena. Lepas tu dia dah macam siapa tu macam dah berumur gila so dia tak boleh lawan and jaga. Maksudnya seperti benda tu jaga dia dan like fight balik lah benda yang dihantar tu. Actually guardians tu dia punya tu hanya untuk macam lawan lah siapa yang dengki Macam kita. kira macam baik lah cuma Boleh lah. Lepas tu at the same time my another friend say dia punya guardians pun kena kacau. Guardians dia maksudnya pendamping dia tu pun bilik yang sama ke tak? bilik yang sama. Katil depan kan? Dia kata dia punya guardians tu protect dia and dia boleh rasa benda tu tengah kacau my friends. Tapi dia punya guardian tu macam dah bangun berhati-hati dah. Betul-betul dia kata Takut berjangkit-jangkit lah. takut macam Lompat kena. And tapi yang my friends punya, yang my another friends punya ni, dia punya ni tak adalah tua sangat. Dia macam yang moyang macam lah. umur baru-baru macam tu. So akhir-akhir ni memang dia balik berubat datang sini lagi. Dan dia berubat tu dekat dengan bomoh juga lah. Bomoh tu laki dia ustaz. So ustaz tu dia rawat bini dia yang bomoh tu supaya jadi waras sebab dia kuasa dia terlalu kuat sampai dia pun tak waras, dia waras. So macam tu dia mendengar ceritanya. Tapi benda tu tak adalah berjangkit ke bilik-bilik lain. Benda tu just macam tapi yang pelik Kacau ni yang macam, target tu. kacau yang target tu. Dan masalahnya yang dia targetnya adalah bapak dia, bukan dia.
Tapi yang bapak dia punya pendamping bapak dia tu kuat. So benda tu tak boleh serang, dia serang anak dia. Dia Anak rasa dia mak dia. ni orang kata apa nama? Darah. Sebab darah kan? Ke bukan? Darah daging. Sebab darah daging kan benda tu biasanya. So sebabkan dia rasa darah daging kat sini. Even jauh tak rumah dia daripada sini? Jauh weh. Mak dia kat Kedah. Ambil kau dia Kedah, dia travel weh. Oi, Dia jauh, travel saya jauh. terbang datang sini. Dia lagi laju daripada kapal. Ya. So maksudnya dia rasa macam bapak dia, kena tak boleh ni aku kena kacau orang lain. Tapi dia ikut, dia boleh okey dah sekarang. Tak sangat macam tu. Tapi still okey lah. Dia still rasa, dia still boleh belajar dan macam Boleh buat macam lah. rasa lah. Bengkel ada tadi. Bengkel. Dia pergi bengkel ke tak? Pergi bengkel. Pergi. Oh, waktu tu masa bengkel. Semana nama tapi rasanya saya tu boleh detect tu. Yang dia saya suruh dia mana. Siapa kita tanya. Suruh welding tu lah. Welding. Tapi bukan Sir Azizi, Alamak. bukan Sir Afam lah. Tu Sir Okay. lain. Kita tak kenal lah budak DKN tu. Tapi tak apa. Nanti boleh dikorek siapa. Saya kata macam, ni bawa balik kawan ni. Nampak tak sihat. Nampak tak sihat. Macam, lepas tu dia Mungkin dia dapat stop. rasa tu kan. Dia kata macam, lepas tu dia stop, dia tak nak lanjutkan, dia suruh balik. Dia suruh balik sekarang. So korang dua ke berapa ramai balik? Dia seorang Dia seorang je. So kita orang tak sekali. Oh, so dia tak ada minta jugalah untuk korang teman. Ada. Dia kata macam nak teman tak. Ni kita aku tak boleh seorang-seorang ni. Dah kau kena macam ni lah. Bahaya kau seorang-seorang. Ngamuk kau dalam bilik tu bahaya. Wah. Apa jadi kat dia pensan ke apa tak tahu. Betul. Tapi kan, cakap tadi cakap pasal apa nama? Lembaga besar kan. Lembaga besar depan loka warna hitam panjang. Dia ada nampak apa-apa like tu rupa sahaja ke like lembaga ada spesifik kaki, tangan dan kepala atau just macam tu je? Betul. Sebab dia kata benda tu tinggi dan Sebab hari tu ada yang bercerita dekat Alia yang ada juga yang nampak benda ni dalam kelas pagi pukul 10 kan? Pukul 10 dalam kelas, you know kelas tak? Atas kan, kelas tak atas. Oh, back BK. Back BK ke tak? Tak kan? Tak bawah. Library. Oh, tak bawah. Tak bawah. Oh, Bilik ni BK hujung lah. tepi ni. Yes. BK kan sebelah sini, dia yang sebelah sana dekat dengan ni. DKU. Betul. Okay. So kat situ diorang tengah kelas. Tiba-tiba one of kawan dia ni memang jenis yang boleh rasa dan sometimes boleh nampak. Sometimes dia boleh nampak. Tapi dia memang boleh rasa. So dia dalam tengah happy-happy tu tiba-tiba dia diam. And then dia macam asal kan. Itu bila dah balik ke bila Bila rehat dia rasa macam kau tahu tak tadi aku nampak ada benda sepintas lalu macam daripada dinding belakang ke dinding depan sepanjang je benda panjang macam tu dalam kelas. Yes, dalam kelas pukul 10 pagi. Tak pasti pukul 10 ke berapa tapi pagi. Rasa benda tu nampak dalam pagi kan macam maksudnya dekat everywhere ada benda tu kan. So macam kita tak boleh predict bila nak muncul, bila nak sorokkan diri. Just kalau dah start rasa tak sedap tu kita bolehlah start macam baca-bacalah doa. Banyak-banyakkanlah doa. Kita pula ni banyak benda bilik-bilik kosong kan. Okay. So intake baru please tolong penuhkan semua bilik kosong tu. Penuhkan je sampai atas. Okay. Baiklah asyik cakap pasal cerita sihir. Kita back to ni aku tak pasti cerita apa. Cuma dia kata dia ada 2 cerita. Okay. Sabar yuk, kita ready. Okay, pergi ready. Okay, kita ready sekejap. Okay. Okay, dia ada 2 cerita. Dia kata time tu Sem 1 kita orang buat projek Mesra Alam, pasang lampu solar kat poli. So you know that lampu solar yang baru-baru tu kan, yang belakang tu ada bercahaya tu. Buat projek Mesra Alam, pasang lampu solar kat poli. Masa malam tu kita orang nak check lampunya okey ke tak, terang dia macam tu kan, menyala ke macam tu kan. And then dia kata lepas tu dekat laluan bahagian belakang surau lama hingga ICT, which is